Assalamualaikum, salam sejahtera, salam edik 1 bulan, 3 hari, 6 jam, 15 minit, 25 saat. Tak nak aku minta maaf sebab lambat edik. So kita terus kecek terus bak ride camp kali ni. Ni ride camp kali ni kita orang menuju ke Gerik, Perak. Tengok saja pun kau dah tahu kan. Tak payah cakap banyak dah. Okey, mula-mula kita orang RV macam biasa, RNR Rawang arah utara. Biasanya yang sampai awal dekat tempat RV ni mesti handsome-handsome orangnya. Ada lagi yang belum sampai ni, tapi kita dah bagi tahu dalam grup. Kita jumpa next RV lah. Kalau next RV tak jumpa lagi, kita pergi ke next RV lagi. Jumpa kat sana. Kita orang singgah kedai ikan perkasan Melenggung, Raban. Ni kiranya apa, brunch, breakfast campur lunch terus. Makan makanan kampung dengan ikan sungai. Siapa belanja masa ni? Awal aku. Jutaan terima kasih kepada Awal. Moga-moga rezeki di selalu. Nanti belanja lagi Lepas dah siap makan, siapa yang nak tapau barang dekat Pekan Gerik boleh gerak dulu. Aku pun gerak sekali lah nak tapau dulu barang. Kita lepas dah siap tapau dekat Pekan Gerik tu, kita tu orang terus shoot nak masuk ke lokasi ride camp kita. Dah sampai kampung orang asli air Bandung ni. Kita orang berhenti dekat Tree Hill sekejap. Jalan off-road dah ni. Dia ambil gambar aku ambil gambar dia. Balipu Balipu kita. Kita berhenti sekejap, cek barang, ikat ketat dulu. Takut barang jatuh masa kita nak gudung-gudang dekat off-road ni. Tu dia Awal. Barang dia tercabut dah sebab tali putus. Tak ada lah. Nasib baik aku ada kat belakang lagi. Sweeper biasa lah, duduk belakang. Tolonglah sekejap. Rezeki kita orang jugalah masuk ni. Jalan dia, track dia tak ada apa, tak basah sangat. Walaupun Gerik hujan 2-3 hari sebelum tu ya. Memang off-road dia kering. So senang lah kerja kita orang nak gedah sini. Masa ni penunjuk arah kita nak bawa camping tempat lain daripada plan asal. So dia bawa dah kita orang masuk jalan yang korang tengoklah macam mana. Berapa kali dia tertonggeng Awal ni. Dah sial dia dah motor berat, muatan lebih pula. Aduh hai. Ramai-ramai ni kita pakatlah tulus sama kita. Lepas penunjuk arah kita Tok Batin cek pergi Riki kat depan. Katanya dah ada orang duduk tempat yang dia plan nak pergi camping tu. So kita orang ambil keputusan untuk patah balik pergi ke tempat asal dekat Jambatan Besi sana. Banyaknya tak cungka dah. Dah puas lepak dekat atas jambatan, kita orang geraklah ke tempat nak camping.
Nindya, kita sudah sampai tempat camping, betul-betul tepi sungai, tapi tinggilah, bukan rendah. InsyaAllah selamat daripada kepala air ke apa semua. Macam biasalah, masa ni semua pun pakat seti pilih tempat nak beradu masing-masing. Tengah nak siapkan tempat camping ni, sekali hujan dah. Cepat-cepat lah diorang set up flysheet apa semua ni. Boleh tahan kuat ni, ribut ni. Buang ni, kau-kau ni. Ayo. Motor parking atas. Sini je. Syukur, Alhamdulillah, hujannya sekejap saja. Senanglah kita orang sambung set up balik tempat nak beradu ni. Sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah atas. Air sungainya keruh sebabnya dah Air hulu. 3-4 hari dah kot. Dekat gerik ni hujan je memanjang. Tu yang air keruh tu. Dapatlah air teh ais. Malamnya aku dah lupa menu apa kita orang masak. Yang aku nampak macam daging burger. Lepas tu ada menu lain lagi tapi dah lupa pula. Ajan lah ni. Aduh. Bawa ni. Elektronik dia ni. Dapur. Kuring tu. Pakai power bank. Malam ni pun masih hujan lagi lah. Tapi tak lebat sangat lah. Kira syok je lah, kata lepak santai-santai bawah flysheet. Okey lah, settle part 1. Nanti aku sambung buat part 2 pula bila aku rajin.